Ipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Hai adik-adik, nama abang Wan Muhammad Gaddafi bin Osman. Abang bekerja sebagai Senior Animator di Les Kopak Production. Les Kopak ataupun bahasa mudahnya Les Kopek ditubuhkan pada 2005 bertempat di Shah Alam Seksyen 13. Setiap hari abang pergi ke office, abang akan melihat kembali apa tugas-tugas abang pada hari itulah. Tugas animator ni sebenarnya adalah untuk menghidupkan karakter-karakter mengikut situasi suatu cerita. Contohnya, kalau abang kena melakonkan watak budak kecil, abang kena jadi budak kecil. Sebelum memulakan kerja-kerja komputer abang akan berlakon dululah macam mana shot-shot abang tu. Macam contoh, macam mana Upin makan ayam goreng. So, abang akan suruh abang panggil kawan abang, rekod kejap macam mana abang nak makan ayam goreng. Di antara projek-projek yang abang pernah terlibat, di antaranya Upin Ipin pada zaman dahulu dan yang paling baru sekali Puteri. So mostly semua watak-wataknya perempuan lah. So abang secara tak langsung kena menghayati watak seorang perempuan. Terpaksalah cari rujukan macam mana perempuan bergerak, macam mana seorang puteri berjalan. Selain daripada membuat kerja kat depan komputer saja, abang juga kena pandai membahagi-bahagikan masa di antara kerja dan masa terluang abang. Di antara aktiviti-aktiviti yang abang buat, main badminton. Nah, adik-adik suka main badminton kan? Apa yang seronoknya jadi seorang animator ni? Bila kita satu karakter tu yang kaku tu, so bila abang dapat melakonkan daripada benda yang keras kaku tu, abang gerak-gerakkan dia, abang hidupkan dia, abang akan rasa happy. Nak pula bila para penonton kat rumah tengok macam mana hasil yang abang buat tu, dia ketawa. So dia rasa happy. So abang rasa happy yang kerja apa yang abang nak buat. Adik-adik yang teringin sangat nak menjadi animator ni, abang nasihatkan kena rajin membaca, kena rajin pergi ke sekolah. Jangan penting sekolah. Bagi adik-adik yang ada bakat untuk melukis tu, itu adalah satu bonus untuk menjadi seorang animator. Abang berharap adik-adik semua teruskan menyokong Upin Ipin pada zaman dulu sampai bila-bila. Betul, betul, betul. Dapatkan aplikasi kamera Upin untuk melihat poster cerita-cerita Upin dan Ipin secara AR. Dapatkan di peranti iOS dan juga di Android secara percuma.